Dalam keadaan terdesak, Rick meletakkan sebuah balang untuk mengumpul air kencingnya, tetapi hanya beberapa titis yang keluar, terlalu gelap dan pahit untuk dikira. Rick ditinggalkan dengan tangan kosong dan dahaga yang meluap-luap, tetapi fikiran tentang $1 juta masih menyegarkannya. Rick tidur dengan nyenyak. Dia bermimpi tentang air, bukan sebagai penyelamat, tetapi sebagai perangkap. Dalam mimpinya, dia lemas, menyedut air, dan menemui kekosongan. Tidur bertukar menjadi penyiksaan dan walaupun selepas terjaga, dia merasakan tubuhnya menjadi lebih kering. Suhu badannya menurun, ia adalah mekanisme pertahanan. Badan mematikan proses yang tidak penting untuk mengekalkan yang paling penting, degupan jantungnya. Bilik itu hangat, tetapi Rick dibalut selimut, terbaring hampir tidak bergerak, berbisik perlahan. Dia menghidupkan TV untuk mengalihkan perhatiannya dan segera terjumpa iklan minuman. Ais berdenting di skrin, titisan air mengalir ke bawah gelas. Rick tidak tahan lagi dan berpaling. Tekanan meningkatkan degradasi dan otak terganggu oleh setiap titisan yang berada di luar jangkauan. Rick cuba menipu dirinya sendiri. Dia memasukkan roti ke dalam mulutnya dan membayangkan air. Lidahnya tidak bergerak, kering seperti kardbord. Dia mengacaukan kata-katanya dan serta-merta hilang jejak sesuatu. Pada minggu ketiga, Rick jatuh ke lantai, dilanda kekejangan. Ia datang bergelombang, kini di betisnya, kini di jarinya. Darah tidak dapat menampungnya, garam tidak larut. Ia seperti motor yang berjalan tanpa minyak. Dia tidak lagi mengawal tubuhnya, dia hanya memerhatikannya. Rick pergi ke dinding. Di sana, dia membayangkan terdapat akuarium, buih, ikan, rumpai laut. Dia mengulurkan tangan, tetapi jarinya menyentuh kertas dinding kering. Halusinasi itu bukan sahaja bermula, ia telah menggantikan realiti. Dia mengambil alat kawalan jauh TV dan cuba meneguk seolah-olah dari gelas. Kemudian dia melihat sudu dan mengucapkan terima kasih atas airnya. Rick mengelirukan objek, bercakap dengan mereka, memujuk mereka untuk membantu. Dia sudah tinggal di ruang lain, di mana air adalah seseorang, bukan sesuatu. Tonton episod penuh di saluran YouTube ini, Rick.